Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jadi, kumpulan kami akan menerangkan tentang produk iaitu Flipad. Okey, jadi untuk pengenalan Flipad. Flipad merupakan satu produk inovasi seberguna yang menggabungkan dua fungsi alat iaitu digunakan sebagai untuk melipat pakaian dan boleh berfungsi dengan beg mudah alih dalam satu produk yang praktikal. Jadi untuk latar belakang produk Flipad diperkenalkan bagi memenuhi keperluan pengguna yang mahukan alat serbaguna dan praktikal untuk memudahkan proses melipat pakaian serta menyimpan barang sejajar dengan gaya moden yang menekankan kecekapan, kebersihan dan kemudahan mobiliti. Jadi objektif perniagaan kumpulan kami ialah menawarkan penyelesaian praktikal untuk pelajar iaitu dengan menyediakan produk inovatif 2 dalam 1 yang membantu pelajar melipat baju ataupun pakaian dengan kemas serta teratur dan boleh digunakan sebagai beg untuk gaya hidup mereka yang sibuk dan sering bergerak. Berikut adalah carta organisasi kumpulan kami. Seterusnya saya akan terangkan tentang kos produk. Kos produk kami ialah yang bermula dengan kain pemilihan kain iaitu berharga RM22.60 untuk 1 meter. Seterusnya kami menggunakan PVC rigid sheet untuk bagikan dia meletakkan di dalam beg supaya dia menjadi lebih mampat ataupun lebih solid, iaitu dengan berharga RM6.90 untuk satu. Kami menggunakan dia sebanyak 6 dengan total harga dia RM41.40. Untuk velcro tape pula dia ialah RM4.48. Upah jahit ialah RM80. So total keseluruhan seluruh produk ialah RM148.80. Ini merupakan kos pengiraan produk kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan dua isu dan masalah yang telah dihadapi oleh pengguna. Yang pertama adalah dari segi fungsi dan juga reka bentuk. Pengguna akan mengalami masalah dari segi ketidakkeselesaan terhadap produk yang mereka gunakan dan juga mempunyai fungsi yang sangat kompleks. Yang kedua pula adalah dari segi harga. Harga mestilah mempunyai keseimbangan supaya bila harga murah tidak akan menyebabkan berlakunya penurunan kualiti produk. Dan yang seterusnya pula adalah dari segi harga, kita akan dapat lihat bahawasanya bila harga terlalu mahal tidak menyebabkan pengguna beralih kepada produk lain. Seterusnya saya akan membentangkan infografik perlaksanaan tentang projek kami daripada awal permulaan perlaksanaan projek kami sehinggalah tamatnya perlaksanaan projek kami. Baik, impak utama produk ini kepada pengguna ialah Flipad menawarkan penjimatan masa dan ruang yang maksimum. Ia membolehkan pengguna melipat pakaian dengan seragam, cepat dan menyimpannya terus ke dalam beg. Pakaian kekal kemas, bebas kedut dan kapasiti beg dimaksimumkan. Ini bermaksud gabungan kecekapan dan kemudahan. Secara ringkasnya, Flipad adalah penyelesaian inovatif untuk pengurusan pakaian yang pantas. Kami mencadangkan produk ini kepada sesiapa yang mahukan kekemasan dan penjimatan ruang yang efektif dalam satu reka bentuk pilihan. Keunikan dan nilai tambah produk. Bersifat multifungsi, produk kami menggabungkan dua fungsi menjadi satu produk iaitu alat pelipat pakaian dan juga beg serbaguna. Seterusnya ialah cara produk berfungsi. Mula-mula, pakaian diletakkan di bahagian tengah Flipad yang sedang terbuka. Seterusnya, lipatan dilakukan dari sisi ke sisi. Kemudian, bahagian bawah dilipat ke tengah, diikuti dengan bahagian atas dengan cara yang sama. Akhir sekali, bahagian pelipat dilekatkan semula mengikut pita velcro yang betul. Beg pelipat ini membantu memastikan pakaian kekal kemas dan mudah disusun.